Kita percaya dalam hati Allah ada, mana dalil? Allah kuasa, mana dalil? Allah melihat, mana dalil? Ini juga etika serta dalil. Dalil-dalil ini yang menunjuk atas sebenar etika. Dalil-dalil ini yang menunjuk atas sebenar etika. Tu panggil dalil. Benar sungguh etika dalilnya. Ni sekian. Misal kita kata contoh dah. Kita lihat asap. Kita lihat asap dah berkempul-kempul. Bila kita lihat asap, dalil ada api. Lebih begitu. Umpama contoh. Di sana nampak asap, berkempul-kempul asap. Dalil kata ada api. Di mana dalil ini menunjuk perkara yang sebenar. Dan wajib pada syarak. Maka dalil dalam ilmu usuluddin. Dalil dalam ilmu usuluddin dia ada dua. Dalil dalam ilmu usuluddin dia ada dua dalil. Yang pertama dia panggil dalil ijmal. Yang kedua dia panggil dalil tafsil. Dalil ijmal ni dalil secara umum. Dalil tafsir, dalil satu per satu. Dia panggil tafsir, satu per satu. Jadi dalam pengajian ilmu usuluddin yang kita mengaji ini, bila sebut kata dalil, dia ada dua. Satu dalil ijma', yang kedua dalil tafsir. Jadi dalil tafsir ini lagu mana? Ini cara kita memikir. Cara kita nak cari dalil. Dalil tafsir ni contohnya kita fikir. Fikir dengan akal, Allah ada. Mana dalil Allah ada? Nak fikir. Allah ada, mana dalil Allah ada. Maka dalil tafsirnya, dalil Allah ada, iaitu kita berfikir, jikalau Allah tidak ada. Contoh. Jikalau Allah tidak ada, jikalau Allah tidak bersifat dengan maha kuasa, nescaya kalau Allah tak ada, siapa yang buat langit bumi? Ini cara tafsir. Dia panggil dalil tafsir ni. Kita fikir satu. Allah ada. Mana dalil? Jikalau Allah tidak ada, siapa yang menciptakan makhluk? Allah maha kuasa. Mana dalil? Jikalau Allah tidak ada kuasa, macam mana dia boleh cipta makhluk? Itu dah panggil dalil tafsir. Kalau Allah tidak ada, nescaya Allah Ta'ala tidak buat makhluk. Siapa nak buat makhluk? Dia tak ada. Kalau dia ada, tak ada kuasa, Allah Ta'ala tak boleh buat makhluk. Sebab dia lemah. Baik. Kalau Allah Ta'ala lemah. Ini cara tafsir panggil. Kalau Allah lemah, jawapannya tidak boleh nak menciptakan makhluk. Maka makhluk sudah ada sekarang. Bila makhluk sudah ada, dalil kata Allah ada, dalil kata Allah maha kuasa. Itu cara. Mana biar kita boleh hurah satu. Dia panggil tafsir. Ada pun dalil ijma', dalil secara umum, iaitu kita iktikad dalam hati semua perkara, semua perkara kelebihan wajib bagi Allah, semua kekurangan mustahil atas Allah. Maknanya kesempurnaan milik Allah wajib bagi Allah, kekurangan mustahil atas Allah. Allah tidak kurang. Itu dia panggil secara ijma'. Kemudian dalam bab ngaji usuluddin ni, kita kena ada dalil.
Tujuan dalil ni nak menunjuk perkara yang sebenar. Dan wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Wajib pada syarak semalam sudah kita beritahu. Wajib pada syarak iaitu perkara yang diberi pahala jikalau dibuat dan diberi seksa jikalau tidak buat. Contohnya semayang. Semayang ni orang panggil wajib syarak. Kalau semayang boleh pahala, kalau tak semayang boleh seksa. Dia panggil wajib syarak. Wajib akal lain. Dan wajib akal lain. Dan wajib pada syarak. Wajib pada syarak pula atas mukallaf orang yang sudah akil balik. Mukallaf orang yang sampai umur dan balik siapa umur? Mukallaf orang yang sempurna akal pemikiran, umur cukup, pemikiran dia sempurna, dia panggil mukallaf. Jadi wajib atas mukallaf kita semua ni mengajar akan isteri. Kalau ada isteri, kalau tak ada isteri, tak ada pusing lah. Ini bagi orang ada isteri. Tak ada isteri pun kita kena tahu. Moga akan datang, kita akan kahwin. Dalam kitab mengaji. Itu jangan. Wajib atas mukallaf mengajar isteri dan anaknya dan sahayanya. Sahaya ni hamba. Sekarang ni tak ada dah hamba. Dan sekarang ni hamba ni dah tak ada dah. Kalau ada, wajib juga. Bahkan wajib pula atas mukallaf selain daripada kewajipan setiap individu Muslim. Kalau ada isteri, wajib kena ajar isteri. Kalau ada anak, wajib kena ajar anak. Kalau ada hamba pembantu rumah, wajib kena ajar pembantu rumah. Selain daripada tu, bahkan wajib pula atas mukallaf mengajar akan ahli negeri, mana mengajar akan masyarakat akan segala yang tersebut. Mana yang tersebut? Perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil atas Allah, perkara yang harus, itu wajib. Mana selain isteri kita jadah, kalau isteri kita ni belajar dah, tak apa lah. Tak wajib lah kita ajar dia belajar dah. Dia belajar dah. Dia tahu dah, tak wajib lah kita ajar. Kalau dia tak tahu, wajib kita kena ajar. Jadi apa yang wajib kita kena ajar? Mengajar ahli negeri. Ahli negeri ni masyarakat. Kita mengajar kat surau, kat masjid, kat dewan, kat sekolah. Ini dia panggil ahli negeri. Ahli negeri. Wajib kena ajar. Ajar apa? Akan segala yang tersebut. Mana tersebut? Bagai yang wajib pada akal bagi Allah. Bagai yang mustahil pada akal atas Allah. Bagai yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Wajib kena ajar kalau dia tak tahu lagi. Kalau dia tak tahu lagi. Dan makna wajib pada akal. Baik. Kemudian sekarang ni, sebelum kita melanjutkan pengajian dalam ilmu usuluddin, kita kena tahu dulu kaedah-kaedah dia. Apa makna wajib? Dan makna wajib pada akal, ni bukan wajib syarak. Wajib akal. Wajib akal ni kalau yang akal kita kena fikir sungguh-sungguh. Ini wajib akal. Makna wajib pada akal itu
Apa dia? Barang yang tiada terupa. Tak terupa ni tak boleh nak bayang, tak boleh nak gambar di akal fikiran. Barang yang tiada terupa pada akal. Nak khayal tak boleh, nak fikir tak boleh. Tak terupa apa? Adanya barang. Apa ni? Tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya. Tiada terupa pada akal oleh ketiadaannya barang. Mana akal kita fikir punya fikir, tak boleh terima. Contoh apa? Contoh. Nah, contoh. Kita ambil contoh. Nah, kita jumpa satu ekor lembu. Contoh mudah. Nah, kita jalan. Satu orang tu, dia berjumpa lembu tengah jalan. Dia cakap pada kita, dia kata, Mak, dalam perjalanan tadi, aku jumpa seekor lembu. Kita bertanya, lembu yang kau lihat itu, duduk kat mana? Duduk tak mana? Kita tanya soalan. Yang kau jumpa lembu tu duduk tak mana? Dia jawab apa? Tidak duduk di mana-mana. Atas bumi? Tidak. Atas udara? Tidak. Dalam air? Tidak. Seekor lembu yang aku jumpa tidak bertempat di mana-mana. Ini perkara yang akal tidak boleh terima. Akal tak boleh terima. Adakah benda tidak bertempat di mana-mana? Yang tidak tepat ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tiba-tiba orang tu cakap, aku jumpa lembu. Lembu tu duduk tak tanah pun tidak, atas bumi tidak, di udara tidak, di langit tidak, dalam air tidak. Habis duduk di mana? Tak ada duduk di mana-mana. Akal kita tak boleh terima. Ada lembu yang tidak duduk di mana-mana. Tak kira lah lembu apa-apa. Tak kira lah. Boleh terima ada akal. Tak boleh terima. Tiap-tiap makhluk dia mesti mengambil tempat nak duduk di mana. Apa kita? Kita mengambil tempat sekarang duduk di masjid. Sekejap lagi kita balik duduk di pondok. Tak boleh. Orang tu nak kata, bila orang tanya, Mak, awak nak duduk kat mana? Saya tak nak duduk di mana-mana. Cuba buat, boleh ke tak? Boleh ke tak? Atas lantai tak mau. Atas langit tak mau. Atas udara tak mau. Dalam air tak mau. Cuba buat, boleh ke tak? Kalau boleh, kita pakai gilihat. Sengerti ke tak? Tak tepat di mana-mana. Jadi akal fikiran. Wajib pada akal ni, barang yang tiada terupa pada akal. Maknanya akal tidak boleh terima sekali-kali. Akal kita tidak boleh terima. Akal kita tak terupa. Tak boleh nak payah. Ini bukan wajib pada akal. Barang yang tiada terupa pada akal oleh tiada. Orang cakap, lembu tidak bertempat di mana-mana. Tak boleh nak terima. Pasal apa? Wajib makhluk mengambil tempat sekadar lulus dia nak duduk. Jadi kalau orang kata lembu tidak bertempat di mana-mana, akal kita tak boleh nak terima pandangan itu. Yang akal boleh terimanya mesti bertempat di mana-mana. Kalau tidak tak bumi, tak langit, tidak tak langit atas udara, atau dalam air, atas pokok kayu ke, atas bulan ke, atas bintang ke. Ni tak ada mana-mana. Akal tak boleh nak terima. Begitulah makna kita yakin
Allah Ta'ala ni ada. Tiba-tiba orang cakap sama kita Allah tak ada. Boleh terima ke tak? Tak boleh. Sebab kalau Allah Ta'ala tak ada, siapa yang menjadikan makhluk ini? Siapa? Nampak? Kalau Allah Ta'ala tak ada, tak adalah pencipta makhluk. Kalau tak ada, ni kita ada. Ini benda yang wajib pada akal ni, barang yang akal kita tak boleh terima kalau orang kata tak ada. Orang kata Allah tak ada, tak boleh terima. Yang kita terima mesti ada, mesti ada, mesti ada, mesti ada. Seperti tadilah contoh. Orang kata lembu tidak bertempat di mana-mana, tak boleh terima. Mesti lembu tu kalau tidak duduk atas bumi, duduk dalam air, ataupun duduk atas pokok, ataupun duduk atas langit, mesti. Jadi akal tak boleh terima ketiadaan seekor lembu tidak bertempat di mana akal tak boleh terima. Begitulah kita tak boleh terima. Andai orang kata Allah Ta'ala tak ada, Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala ni tidak satu, tidak esa, Allah Ta'ala ni tuli, Allah Ta'ala ni buta, akal tak boleh terima sekali-kali. Tidak apa? Itu maksud wajib pada akal. Mana akal kata mesti lembu tu bertempat di mana-mana. Maka mesti Allah tu ada. Dan makna mustahil. Apa makna mustahil? Makna mustahil pada akal, barang yang tiada terupa, tak boleh nak bayang, tak boleh nak khayal, tak boleh nak fikir. Tiada terupa pada akal. Tak boleh terupa apa? Adanya barang. Orang kata ada satu benda, akal kita tak boleh terima. Itu dia panggil mustahil. Contoh macam mana? Contoh barang yang mustahil pada akal. Akal tak boleh terima sekali-kali. Tidak logik sekali-kali. Itu dia panggil mustahil. Barang yang akal kita tak boleh bayang, tak boleh gambar, tak boleh khayal. Contoh, seperti misalnya orang cakap. Seperti sunyi lembu daripada bergerak dan diam. Kalau bahasa Arab dia panggil jirim. Kita sebut lembu lah. Kita ada tengok semua lembu hari-hari. Mudah nak sebut dah. Orang tu mari cakap. Contoh dah. Dia kata, Mak, apa benda? Aku lihat lembu lah. Lembu macam mana? Dia kata lembu tu bergerak pun tidak. Diam pun tidak. Boleh percaya pada akal. Tiap-tiap makhluk tidak sunyi daripada bergerak dan diam. Jadi orang kata seekor lembu aku jumpa, kita tanya dia, lembu tu berjalan ke duduk tidur? Dia kata tidur pun tidak, berjalan pun tidak. Boleh terima ke tak? Kalau ada orang kata macam tu, kita kena jawab mustahil, akal kita tak boleh terima. Tak boleh. Dalil tak boleh. Cuba kita buat. Ni kata tak usah cerita orang kita misalnya kita dah. Boleh kalau kita tak mau bergerak, tak mau diam. Cuba buat kan. Balik pondok ni terang. Kalau lompat bergerak. Kalau tak lompat diam. Diam tak mau, lompat tak mau, nak buat macam mana? Boleh ke dia? Terang. Kalau ada orang kata diam tak mau, gerak tak mau. Cuba buat.
tiap-tiap makhluk tidak sunyi daripada bergerak dan diam. Dua perkara ni dia tak boleh lari. Tak mau gerak silakan diam, tak mau diam silakan gerak. Tak mau kedua-dua tak boleh. Gerak tak mau, diam tak mau, mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau ada orang kata bergerak pun tidak, diam pun tidak. Mustahil. Nah, dia mesti. Makhluk dia tak boleh lari dah. Yang tak bergerak, tak diam ni Allah. Sifat Allah. Jadi, ada pun makhluk, mesti. Mesti. Nak lari tak boleh. Nah, kalau tak percaya, terah balik buat. Aku mengaji usuluddin. Mustahil ni akal tak boleh terima. Dan ustaz kata, contohnya, bergerak tidak, diam tidak, mustahil. Nak terah buat. Nah, tak mau bergerak, tak mau diam. Nak buat lagu mana? Nak ambil tali bergantung, bergerak pula. Nak lagu mana? Dia tak boleh lari. Sifat makhluk. Jadi kalau orang kata makhluk ni tak bergerak, tak diam, akal jawab mustahil, tidak boleh. Tiap-tiap makhluk tidak sunyi daripada bergerak, tidak sunyi daripada diam. Tak mau gerak, sila diam. Tak mau diam, sila bergerak. Walaupun kita lihat dia tak bergerak, tapi dia bisa bergerak walaupun dia diam. Nah, contoh. Contoh. Bukit. Kita lihat bukit yang besar, yang tinggi. Bergerak ke tak bukit? Tak bergerak. Kalau bergerak lama dah hancur. Lama dah tumbang. Duduk diam bukit. Daripada awal hingga akhir duduk diam. Tu ada tu. Makhluk yang diam tak gerak-gerak. Kita nak jawab kan? Bukit duduk diam daripada awal kejadian hingga akhir. Tak bergerak langsung. Habis mana dalil kata tiap-tiap makhluk tak boleh lari daripada bergerak jadi. Walaupun bukit diam tak pernah bergerak, tapi bukit bisa bergerak pasal dia makhluk. Mana dalil? Cuba kita bawa cangkul. Kita bawa cangkul, ambil cangkul, kita cangkul tanah bukit. Maka seketul tanah yang kena cangkul bergerak, bergolek-golek. Maknanya, walaupun dia diam, tapi dia boleh terima pergerakan. Nama? Air laut tak pernah diam. Bergerak. Setiap saat tak berhenti. Gedung-gedang. Air laut. Kalau kita pergi lebih batas. Air laut tak pernah berhenti bergerak. Gedung-gedang. Tapi air laut terima diam. Bagaimana air laut yang bergerak bisa diam? Cuba kita bawa baldi. Kita ambil air yang bergoyang, berombak. Tatkala air itu masuk dalam baldi, air itu diam, tidak bergerak lagi. Maknanya air laut walaupun 24 jam dia bergerak, dia bisa menerima dia. Ini makhluk. Tahu? Air laut bubuh dalam baldi. Beromok lagi ada. Ini menunjuk tiap-tiap makhluk. Walaupun dia bergerak, dia boleh diam. Walaupun dia diam, dia boleh bergerak. Ini sifat makhluk. Maka tiba-tiba kalau ada orang kata satu perkara bergerak pun tidak, diam pun tidak dalam masa yang sama, kita kena jawab kerana mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima. Akal kita jawab mustahil. Pada fikiran akal tak boleh terima. Tiap-tiap makhluk ni dia tak sunyi. Kalau tak mau gerak, silakan diam. Tak mau diam, silakan gerak.
Kalau tak mau kedua-dua tak boleh. Ini makhluk ciptaan Allah, dia tidak jadi sendiri. Biar apa? Kalau makhluk jadi sendiri, makhluk boleh pilih nak duduk diam selama-lama. Kalau air laut jadi sendiri, tak ada pencipta, air laut boleh berombak selama. Oleh kerana air laut ni ciptaan Allah, walaupun dia berombak, dia bisa boleh diam. Bukit dia diam, ciptaan Allah. Tapi dia boleh bergerak tak kalau dia runtuh jadi bukit. Dia runtuh. Dan kalau bukit tu runtuh, dia bergerak jadi hancur. Pasal apa? Itu dalil kata makhluk ciptaan Allah. Mana dalil Allah menciptakan bukit? Dalil yang kita dapat lihat. Dulu bukit tu tegak, sekarang ni bukit tu jatuh. Ini ada pencipta yang menegak dan yang menjatuh. Sesama sahaja. Tak ada sebab. Kalau kita nak kata Allah tak ada. Kalau nak kata Allah Ta'ala tak ada. Siapa yang menegakkan bukit? Dan siapa yang meruntuhkan bukit? Kalau kata Allah Ta'ala tak ada. Air laut berombak. Siapa yang beri ombak? Siapa yang mendiam daripada bergoyang? Ini. Biar nampak. Biar nampak kata. Akal tidak boleh terima. Kalau orang kata alam ini jadi tanpa pencipta. Kalau alam ini terjadi tanpa pencipta, kenapa air berombak boleh terhenti bergerak? Kenapa bukit yang tegak boleh hancur runtuh? Ini dalil kata pencipta. Maka sebelum pada tu kita kena tahu. Apa makna wajib? Apa makna mustahil? Wajib perkara yang akal tidak boleh terima akan tiada. Orang kata Allah tak ada, tak boleh terima. Orang kata Allah Ta'ala lemah, tak boleh terima. Mustahil. Orang kata ada. Allah Ta'ala tak ada. Akal kita tak boleh. Dia mustahil ni barang yang tak terupa pada akal adanya. Jadi contohnya wajib pada akal seperti mengambil lapang, mengambil tempat bagi jiring. Tiap-tiap jiring ni benda tubuh kita apa jiring. Tiap-tiap tempat, tiap-tiap makhluk mesti mengambil tempat. Tak boleh. Dia ada tak nak duduk di mana-mana. Tak boleh. Tak boleh. Itu mana wajib pada akal. Wajib kena ambil tempat. Kalau tak ada tempat, tak boleh. Dia tak boleh duduk. Contoh. Kita ambil sebatan paku. Paku lah. Paku kita duduk paku kayu. Maka sebatan paku yang tajam. Cuba kita paku sebatan besi. Ambil paku, kita paku besi. Boleh ke tak paku itu masuk dalam besi? Paku tak bisa masuk ke dalam besi. Tidak ada ruang untuk paku itu bersembunyi. Kalau ada ruang, kita ambil paku, kita paku kayu. Paku tu boleh masuk dalam lubang kayu. Kenapa? Dalam lubang kayu tu ada ruang untuk paku tu duduk. Kita ambil paku, nak paku seming. Kenapa paku tak masuk dalam seming? Dalam seming tidak ada ruang untuk paku duduk. Itu menunjuk kata, kalau tak ada tempat, paku tak boleh masuk dalam kayu. Bila kita paku tu masuk. Itu menunjuk dalam kayu tu ada ruang untuk paku duduk. Itu menunjuk kata mesti bertempat di mana-mana. Biar nampak itu. Itu makna
Mustahil pada akal, bagai yang akal tidak boleh terima. Dan ada benda tu. Ada mana? Orang kata ada makhluk yang tidak bergerak dan tidak diam. Jawapannya mustahil. Bagaimana kalau orang kata Allah pencipta langit bumi tak ada? Mustahil. Tak boleh terima. Dan makna harus. Ada 3, akal ni 3. Dan makna harus. Harus pada akal. Bagai yang terupa pada akal adanya barang. Dan ketiadaannya barang. Itu orang panggil harus. Harus ni. Perkara yang kita boleh terima dua belah pihak. Harus. Itu bukan dia panggil perkara harus. Contoh macam mana? Bagai yang terupa. Terupa ni akal kita boleh gambar, boleh fikir, boleh khayal. Khayal ke mana? Ada dan tiada. Boleh. Seperti. Contoh seperti. Seperti gerak jiring dan diam jiring. Seandainya orang cakap sama kita. Dia kata, mak, aku jumpa lembu tengah jalan sedang berjalan. Akal kita boleh terima. Mari orang lain pula, aku jumpa lembu. Lembu tu duduk diam, tak jalan. Akal boleh terima. Kerana harus bagi seekor lembu. Dia mau gerak pun boleh. Dia mau diam pun boleh. Dia boleh pilih. Asal kita. Kita nak duduk diam, boleh. Orang tak boleh sekat. Kita nak jalan pun boleh. Orang tak sekat. Itu kan harus. Tidak kata wajib mu mak kena bergerak. Ada. Wajib mu kena duduk diam. Dah, jawapannya harus. Harus ni pilihan. Kita mau bergerak, silakan. Mau diam, silakan. Itu makna harus. Nak makan boleh, tak nak makan boleh, harus. Tidak wajib. Orang pelawak kita. Sila makan nasi. Harus kita nak makan ke tak nak makan, harus. Itu kan harus. Itu biar apa? Jadi simpulan yang kita boleh ambil tania, wajib pada akal. Wajib pada akal ni bagai yang akal kita tidak terima akan ketiadaan. Kalau akal boleh terimanya, mesti ada. Contohnya Allah Subhanahu. Kalau orang kata Allah tak ada, tak boleh terima. Sebagaimana orang kata jiring, mana satu perkara yang tidak mengambil tempat di mana-mana. Akal tak boleh terima. Mana ada benda tidak bertempat di mana-mana. Mesti kena bertempat. Apa makna mustahil? Mustahil bagai yang akal kita tak boleh nak khayal, tak boleh nak gambar, tak boleh nak fikir. Tak boleh fikir apa? Tak boleh nak fikir pada akal adanya. Contohnya ada benda tak bergerak, tak diam, tak boleh nak terima. Orang kata, mak, kenapa? Allah lemah, tak ada kuasa, mustahil, tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala lemah, macam mana dia boleh buat makhluk? Boleh terima kata, oh Tuhan lemah. Makhluk ni macam mana boleh buat? Ini kata akal tak boleh terima kalau kata Tuhan lemah ni. Kalau orang kata Allah lemah, Allah buta, Allah tuli, jawapan kita mustahil. Akal tidak boleh percaya sekali-kali. Tak boleh nak khayal bagaimana Allah tu buta, Allah tu tuli. Yang kita nampak, Allah Ta'ala tu melihat, Allah Ta'ala mendengar.
Harus benda boleh percaya. Kalau orang kata lembu sedang makan rupuk, kita boleh percaya. Mari orang cakap lembu sedang tidur, boleh, tak ada masalah. Boleh. Nak berjalan pun boleh, nak diam pun boleh, harus. Allah beri pilihan untuk kita. Maka berjalanlah sementara boleh berjalan, diamlah sementara boleh diam. Nah. Tapi bila Allah Ta'ala tarik perjalanan, seteruk kita tak boleh ke mana. Mudah ya bang. Itu dalil kata Allah ada. Kalau Allah tak ada, siapa yang menjadi orang sihat tu seteruk? Kena seteruk. Siapa? Kau ada orang nak seteruk? Tak ada. Kan? Tak ada orang sihat minta, ya Allah, minta lah biar aku jadi seteruk. Ada? Tak ada. Apa tu jadi juga? Itu dalil Allah ada. Dalil Allah ada. Senang cerita kan. Biar kita faham dulu. Wajib akal lah ke mana? Mustahil akal ke mana? Baru selesai. Tu. Maka wajib pada akal. Wallahu a'lam subhanaka la ilma lana illa ma'ana. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.